Hai, Assalamualaikum. So Hana, kita buat apa kat sini? Okay, sekarang kita tengah berkumpul untuk pergi ke Ipoh untuk syuting raya. Tapi sekarang tengah pukul 5. Jadi kita orang akan berbuka dekat Bulatan Meru, Manjaya dulu. Baru kita orang akan pergi ke syuting raya. Kalau korang nak dapatkan extra masa, so korang boleh tengok balik video promo yang dibuat oleh kami untuk dapatkan kod. Lepas tu, kalau korang nak tahu apa lebih lanjut, jom. Okay. Ya, sekarang kita dah sampai di Dataran Meru. Jadi kita akan iftar bersama-sama. Sama berpinai dan juga FOT. Okay. Jadi, tak tahu-tahu lagi. Jauh. Pak jauh dia, Pak jauh. Sekarang baru lepas apa? Okay guys, sekarang kita orang baru lepas food band. Ya, iftar. Ya, kita iftar. Dekat ahli kelab. Okay, sekarang ni kita nak pergi semayang lah. Habis semayang, kita akan pergi syuting. Ya, kita akan pergi syuting bersama-sama kelab Taha. Jadi kalau nak tahu macam syuting kami, jom. Sure. Bang, sekarang ni kita tengah buat apa? Bang, nak tahu sekarang tengah melangsungnya syuting gambar raya antara kepimpinan Kak Tahap Organisasi 24-25. So kenapa nak tahu? Jom. Bersama meraihkan lebaran Aidilfitri mulia. Hari Raya disambut dengan gembira. Hari Raya ceriakan suasana. Kosong-kosong sesama kita merasakan. Hai, bertemu lagi kita. Tadi kami dah habis syuting raya. Sekarang kita kat mana, Fatin? Sekarang ni kita berada di sajian Mr. Gerai 21 Datuk Sagor. Okey, untuk di kedai ni menu utama ialah nasi lemak, lepas tu ada lauk tambah. Okey, dan selain itu juga kita ada pelbagai sini kita ada pelbagai juadah menu air, iaitu dan semua pelbagai air ni semua yang sedap. Okey. So sekarang mari kita review. Kita pergi tanya orang untuk review dan tanya rating mereka. Jom ikut kami. Okay, kalau saya makan nasi lemak telur mata. Saya tahu berapa review korang punya rating. Okay, kalau bagi akak 9.5 lah. Sebab yang 5 tu pedas. Tapi okey je, sedap je. Kami akan balik ke Kuala Kangsar balik. Okey guys, bye bye.